Tapi jalan ni gelap. Dan jalan ni ada info yang saya dapat, dia cakap ada dekat seram jalan ni sebab dia gelap. Eksplorasi kali ini saya cuba mencari maklumat mengenai beberapa batang jalan yang sunyi. Kesemua jalan ini adalah laluan yang sunyi, boleh menghubungkan Jeniang. Dekat depan ni adalah jalan Jeniang menuju ke Kuala Ketil, dan ini adalah Jentayu, atau lebih dikenali adalah ladang kelapa sawit ataupun estate. Sebab apa dia panggil Jentayu? Sebab estate ni nama Jentayu. Jadi ni jalan dia. Ni lalu nak masuk ke ladang Jentayu. Pada mulanya saya ingat terdapat satu jalan Jentayu. Namun setelah dilihat pada Google Map, ladang Jentayu ini terdapat dua pintu masuk, dan kedua-dua pintu ini jalannya dapat menghubungkan laluan ke Jeniang. Okay, ni jalan Jeniang menuju ke Gurun dah. Dan jalan ni dah ada macam separah highway ya. Tapi jalan ni gelap. Dan jalan ni ada info yang saya dapat, dia cakap ada dekat seram jalan ni sebab dia gelap. Tapi daripada pemerhatian, dia memang dia gelap tapi tak seram macam jalan kita tadi. Jalan Jeniang Nami tadi je dia mungkin sebab dia highway ataupun separah highway, dia jalan dia besar. Tapi memang gelap lah. Dan orang cakap ada hotspot dia adalah Jentayu tu, iaitu apa tu estate, dan juga Matrix. Dan kita akan menuju ke Kampung Tai. Kampung Tai itu ialah kampung yang orang cakap, orang boleh nampak keranda terbang. Sejauh mana kebenaran tu kita akan cuba pergi tengok. Ini highway dia, jalan sini. Disebabkan hujan lebat pada malam itu, tak banyak tinjauan yang kami boleh lakukan. Pada pendapat kami, laluan ini agak selamat dan tidak menghadirkan suasana seram pada waktu itu. Mungkin faktor saya dan Syak telah menelusuri banyak jalan yang sunyi sebelum ini. Jalan Jeniang Gurun ini agak biasa bagi kami. Namun, lain orang, lain pengalaman. Tidak kira di manapun kita berjalan, sikap berhati-hati perlu diutamakan. Jadi jalan ni memang kalau pendapat saya tak tahu apa seram lah. Lebih kepada sunyi ataupun gelap lah. Mungkin kepada risiko bahaya kemalangan. Tak ada lampu depan ni. Dekat depan ni adalah
Jentayu tu. Estate Jentayu. Ni. Oh, mungkin ni pintu depan kot yang kita lalu tadi tu. Kalau kata dia pintu belakang kot. Kan? Oh, okey. Faham. Melihat di Google Map, saya tertarik dengan satu struktur bangunan terbengkalai yang terletak bersebelahan Kem Hobart. Okay, dekat jalan gurun Sungai Petani ni ada satu tempat, saya tak pastilah benda apa. Dah terbengkalai, agak besar. Mungkin ni bangunan syarikat kot. Bersebelahan highway ni je. Jadi saya turun meninjau dengan Syak sebab agak besar dia punya bangunan dan rasanya mungkin dah terbengkalai lama sebab dah runtuh teruk dah ni. Kosong dah. Bangunan syarikat tu. Oh, kilang. Oh. Dia pusing sampai pusing ke ni bangunan ni. Bangunan Bangunan tapi ni ada jalan tar ni bukan lah. Oh. Yang mana ada simen lah. Ni kira macam laluan lah. Dia bangunan tapi dah runtuh lama dah. Runtuh lama, asal runtuh lama dah ni. Ni besi dah, besi dinding dah semua dah. Lepas Okay, ambil lepas ambil aku rasa. Dia ada macam spot-spot, ada tingkat 3 beradik, 2 beradik. So tapi dia kalau saya tengok jalan dia macam tak macam okey jalan ni. Normal. Normal. Mungkin dulu lah kot. Cerita-cerita dulu kot mungkin dah Tuhan dengan semua Tuhan. daripada buat penambahan jalan ni mungkin dah jadi lebih elok sikit. Okey, dah nampak kat gurun dah. Ni jalan lama lah kira. Jalan lama kot. Jalan lama gurun kan. Highway lama. Highway lama lah. So bagi yang nak elak tol mungkin akan guna jalan ni lah. Lalu aku macam pernah lalu tapi Macam pernah lalu. Pernah lalu. Tak boleh elok, tak mau lalu tol. Lalu sini ada akan boleh pergi ke Kalau kata lah. Kalau boleh sini sana nak pergi ke Alor Start pun boleh. Boleh ke? Selesai di Jalan Jentayu, kami memasuki simpang ke Jalan Sunyi, Kampung Pokok Tai. Ketika berhenti untuk setting peralatan, saya terperasan satu motosikal yang berhenti di simpang di belakang kami. Lalu ia memegang telefon, mungkin untuk menghubungi seseorang. Berkemungkinan wanita ini takut untuk melalui jalan sunyi ini dan menghubungi ahli keluarga untuk datang menemani. Okey, kita dah masuk dah dekat simpang ke Kampung Pokok Tai. Tadi saya dengan Syam melalui highway daripada SP Gurun dan sekarang ni kita masuk jalan mungkin lebih daripada jalan shortcut nak ke Pendang. Kita akan melalui Pokok Tai, Kampung Pokok Tai, dan kita akan sampai ke jalan Jenun ke apa tak pasti. Ini bukan. Daripada Jeniang tadi. Okey, ni jalan dia. Dan jalan ni macam kita tengok memang gelap. Kiri kanan kelapa sawit dan juga hutan. Dan waktu saya ronda tadi siang tadi, saya dengan Syak nampak satu tempat lawa Syak. Nama apa tempat tu? Resort. Dia apa? Lebih kepada resort lah. Baju Bukit Kuang Eco Park. Resort. Betul. Pemilik dia Mamu Ali okey. Mamu Ali. Dia banyak bercerita lah pasal tempat-tempat tu dan anda boleh singgah kalau anda mai.
Sebab kami lalu tadi kami nampak atas bukit macam lawa juga, try masuk. Oh, Memang menarik kan. So jadi ni ada jalan dia. Dan tepi ni hilang pun tak tahu. Okay, pasal kerana terbang tu saya cari maklumat, dia tak banyak dapat lah. Yang mungkin cerita mulut ke mulut lah. Maklumat yang saya dapat satu je, maklumat pasal kerana terbang ni pernah terjadi satu dah dekat dengan Johor, iaitu jalan kat Johor lah, tapi saya tak pasti tempat spesifik tu, tapi berlaku dah lama dah, tahun 1970. Ramai yang nampak pula pada waktu maghrib dan ke atas. Dia cakap hak buat tu mungkin dua kemungkinan, sama ada Sedikit info yang saya perolehi, kejadian yang sama pernah terjadi di Muar, Johor pada tahun 1970-an. Tekan, kejadian keranda terbang mungkin ada kaitan dengan pengamal ilmu tertentu yang ingin menguji ilmunya pada waktu tersebut. Tak kurang juga, kejadian keranda terbang ini turut dikaitkan dengan kisah seorang perempuan yang murtad, mati tetapi tidak diterima bumi. Nak uji dia punya ilmu, mungkin ilmu hitam lah, dia baru belajar tu, dia nak uji. Satu lagi sebab ada orang komen dalam tu, dia cerita kata dulu pernah terjadi sebab ada perempuan tu dia murtad je. Dia murtad, lepas tu dia macam entahlah, mungkin nak tanam macam bumi tak terima tak. Sebab tu kerana duduk terbang itu lah, macam tu lah lebih kurang. Sebagai iktibar. Iktibar lah. Cerita dekat jenis ni saya tak pasti macam mana tu punya cerita dia, tapi memang pernah dengar lah kata ada kerana terbang kat kawasan Jeniang ni. Kalau kat Jeniang memang famous. Gelap dia jalan ni. Gelap. Siang tadi taklah, siang biasa kata ya, tapi kita boleh agak kan, siang memang gelap kan, mungkin akan gelap kan. Panjang kan jalan. Tapi kita bawa dulu, tapi itulah. Ni jelah shortcut lah, kira shortcut. Sini situ. Itu lah. Situ ni Simpang 3. Kan. Okey, kita sampai kat Simpang 3 ni. Ke kanan kita akan ke Padang Lembu. Ke kiri kita akan ke Gurun. Ke sini payah no. Kau pergi sini. Dah kita pusing balik. Okey, kita akan ke kiri. So jalan ni kita boleh ketemu ke Pendang, dan depan tu dia ada Matrix. Petang tadi macam meriah, malam sunyi. Malam sunyi betul. Jalan ni mungkin bagi yang penduduk utara mungkin ada yang kerap lalu jalan ni sebab nak elak tol ataupun nak elak kesesakan jalan raya. Tambah-tambah lagi musim raya, musim perayaan. Boleh saya katakan jalan Jentayu tidaklah seram seperti yang diperkatakan. Tetapi apabila memasuki jalan Jeniang menuju ke Pendang melalui laluan alternatif Kampung Pokok Tai, suasana terus berubah. Unsur seram mula hadir, tetapi mungkin nasib kami bertuah tiada kejadian dan objek pelik yang terakam pada malam tersebut. Seterusnya kami menuju ke satu lagi lokasi yang dikaitkan dengan kejadian mistik. Boleh bantu saya?
Kau lah. Okey, kita sampai di arena gurun arah selatan. Dan kaitan antara arena ni dengan jalan yang Nami tadi adalah berkaitan dengan misteri wanita berkebaya merah. Jadi kita akan masuk tengok arena ni. Kau ada naik orang nampak? Ada orang nampak. Kau nampak lah. Pernah gempar lah dulu. Ada orang tangkap gambar. Betul? Dia tangkap gambar bini dia kat Shell. Lepas tu bila dia balik tengok, kat belakang bini dia tu ada macam nampak perempuan berkebaya merah, tapi muka tak nampak apa. Muka tak nampak. Oh, dia duduk belakang. Macam tangkap gambar sekali lah. Tangkap gambar sekali. Oi, seram. Sebab tu saya tak pasti macam mana boleh ada kaitan lah. Kawasan-kawasan kat Jenyang ni ataupun gurun, dia popular dengan tu, kisah tu, kebaya merah tu. Kalau kita check dalam Google pun ada banyak cerita pasal gurun ni, pun ada cerita pasal kebaya merah. Jalan dekat Padang Sanai tu ada, Jalan Nami tu pun ada. Jadi macam adakah ada kaitan? Bagi yang pernah masuk arena gurun ni mungkin ada tahu lah. Kalau lewat malam tu mungkin ada akan rasa feel dia sikit. Tu biasalah, sebab lewat malam kan. Tapi ada cerita kat arena gurun ni, cerita daripada pengguna yang saya dengar. Ada kat arena gurun ni ada pot untuk orang tidur, tidur dalam kereta lah. Dan bila waktu tidur kadang dia terasa macam pintu je terkopek, terbuka pak. Oh, terbuka. Terbuka. Ni dah pukul 1, masih ada pengguna biasa lah. Lokasi ketiga ini adalah sebuah hentian rehat yang terletak di gurun. R&R ini dibina sekitar tahun 1980 dan dikatakan pernah terjadinya beberapa kisah misteri. Salah satu kisah mistik yang sering diperkatakan adalah mengenai kisah perempuan berkebaya merah. Kisah ini terjadi semakin hangat apabila sekitar tahun 2009 satu gambar yang dikongsikan menunjukkan terdapat satu bayangan objek yang menyerupai seorang wanita berpakaian merah. Walaupun gambar tersebut kurang jelas, tetapi ramai pengguna mengatakan bahawa itu adalah imej wanita berkebaya merah yang sering diceritakan sebelum ini. Kejadian mistik ini semakin parah apabila ia turut berlaku di jalan bersebelahan dengan R&R ini, iaitu Lebuh Raya Utara Selatan. Pada tahun yang sama, heboh berita mengenai kemalangan yang dikaitkan dengan gangguan wanita berkebaya merah di kawasan Lebuh Raya ini. Salah seorang mangsa, Cheng, 51 tahun, nyaris maut gara-gara terkejut ternampak kelibat wanita berkebaya merah melintas di hadapannya. Akibat kejadian itu, mereka terbabas di tepi jalan. Satu lagi kemalangan melibatkan pemandu lori. Mangsa dikatakan agak parah kerana terbabas akibat mengelak objek yang melintas seakan wanita berkebaya merah. Persoalannya, kenapakah makhluk mistik itu menjelma dalam bentuk perempuan berkebaya merah? Namun, tinjauan saya di R&R ini tidak merasakan suasana yang seram. Walaupun jam pada waktu itu hampir 3 pagi. Mungkinkah kejadian pada 2009 itu disebabkan seseorang yang tidak bertanggungjawab?
menguji ilmu kebatinan dan secara tidak langsung mengundang makhluk mistik tersebut. Kezipu ada orang tidur ah. Ada orang tidur kan? Dia rehat naik motor ke apa. Saya dengan Syak berada di satu sebatang jalan jalan iaitu daripada Sik nak menuju ke Jeniang, dan saya dengan Syak akan buat research dulu kat sini. Kita akan bawa naik drone, kita tengok jalan ni macam mana pada waktu malam, sebab waktu siang memang jalan ni sunyi, agak sunyi dan tak ada perumahan ataupun kampung. Kampung ada kat depan sana iaitu Kampung Kura kalau saya tak silap. Dan lagi satu adalah Felda Lubuk Merbau. Dan depan ni ada kuari dan tengok sepanjang jalan ni ada ladang getah. Kisah. Tadi jalan dekat Jentayu tu adalah jalan daripada Kuala Ketil nak menuju ke Jeniang. Dan lagi satu lokasi adalah jalan daripada Jeniang nak menuju ke Sik. Kita akan melalui dua perkampungan, iaitu perkampungan Kampung Kura dan juga satu lagi adalah penempatan Felda Lubuk Merbau. Dan ini ada jalan dia. Hari ni kita macam siang tadi saya daripada Jentayu tu. Dan yang ni pula daripada Nami. Nami ni dia dekat dengan Tasik Pedu kan. Betul. Tasik Pedu, Nami, Nakor semua tu kan. Gulau semua tu. Dan kita jalan daripada Nami nak pergi ke Jeniang. Dan jalan ni ada yang kata seram, dan juga jalan ni memang gelap Kawasan ni pun memang gelap. Tanpa boleh jom kita pergi. Kita tengok jalan waktu malam macam mana. Siap. Okey. Okey. So daripada Nami ni kita akan lalu kampung kita akan jumpa Felda Lubuk Merbau. Itu ya Syak kan? Betul. Dan lepas tu kita akan sampai ke Kampung Kura. Dan seterusnya ke Jeniang lah. Okey, ni depan ni Felda Lubuk Merbau. Kita dah masuk Felda Lubuk Merbau. Waktu siang tadi waktu berjalan-perjalanan nak buat jalan ni, saya dengan Syak yang kami perasan tempat ni banyak rumah yang tinggal sebelah kiri dan kanan banyak rumah tinggal. Betul Syak? Betul. Rumah banyak tapi dah macam ditinggalkan. Heran, macam heran jugalah kenapa bukan sekat rumah macam kedai tapi yang kebanyakan tinggal tepi-tepi jalan ni. Dan kat depan tu saya sempat berhenti, saya dengan Syak berhenti, ada dalam 4 biji rumah atau 5 biji rumah yang ditinggalkan sederek Jadi kalau berkesempatan kita boleh berhenti kat situ lah, kalau kita perasan lah, sebab gelap kadang-kadang tak perasan rumah tu. So kepada mungkin penduduk Nami ataupun yang pernah mai ke sini, bolehlah ada
komen lah ataupun bagi info-info. Sebab kawasan ni pun saya tak pernah main lagi. Syah pernah main tak? Tak pernah. Ni adalah first time saya main. Dan pada mulanya memang saya fokus adalah kawasan Jeniang. Sebab ada kisah seram kat Jeniang tu. Tapi jalan Jeniang tu dia boleh menghalau ke mata. Daripada Jeniang nak ke Nami, Jeniang nak pergi ke Gurun, Jeniang nak pergi ke Sik. Dan jalan yang tengah kami lalu sekarang ni adalah jalan daripada Nami nak ke Jeniang. Jalan dia agak bengkak-bengkok. Saya ada baca lah, saya cari maklumat dan saya terjumpa satu yang tapi agak tak tahu ada berkaitan ke tak. Banyak orang kat sini orang cakap pasal ni perempuan berkebaya merah. Saya tak pasti kenapa dekat kawasan Jeniang ni banyak orang cerita pasal perempuan berkebaya merah. Ada yang cakap daripada Gurun nak ke Jeniang jumpa perempuan kebaya merah, dan daripada Jeniang nak ke Nami pun ada orang pernah cerita pasal perempuan berkebaya merah ni. Satu lagi jalan yang saya pernah buat dah lama dah, mungkin tahun lepas kot saya buat dengan Arif, jalan UUM Sintuk nak ke Padang Sanai tu. Itu pun ada orang cerita juga pasal perempuan berkebaya merah tu. Jadi dia macam tak tahulah berkaitan ke tak. Ketika menelusuri jalan ini pada waktu siang, terdapat banyak rumah ditinggalkan di tepi jalan. Namun pandangan kami tertarik dengan deretan rumah kosong yang ditinggalkan. Kami sempat melakukan eksplorasi santai untuk mencari punca kenapakah rumah-rumah ini ditinggalkan. Ni. Ni macam simen baru kan? Simen baru. Okey, ni beberapa deretan rumah yang ditinggalkan kat kawasan jalan ni. Macam yang saya cakap tadi, sepanjang jalan ni ada banyak rumah yang ditinggalkan, dan ini adalah salah satu lokasi dia. Daripada atas 1, 2, 3, 4 dan bawah tu ada satu lagi 5. Kita cuba masuk. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nami. Tinggal. Boleh masuk Syak? Boleh tak boleh masuk. Okey, mungkin ini adalah yang boleh saya kongsikan. Tapi sebab agak macam pelik lah. 5 buah rumah ni macam ditinggalkan terus. Dia tinggal. Biar boleh cek kat dalam. Mak Su, Azira, Mak Anda, Izzuddin. Boleh apa lah tu. Ni jalan atas dia ni. Jalan ni yang saya cakap tu lah. Dah hari pun hujan sikit, hujan rintik-rintik. Jadi kita akan ke, sebab ini adalah kawasan Felda tu, dan kita akan ke Kampung Kura pula, dan seterusnya ke Jeniang. Terdapat 5 buah rumah seperti ditinggalkan oleh penghuninya. Rumah yang terbengkalai, laluan yang sunyi menambahkan lagi keseraman jalan Jeniang Nami. Tetapi apakah punca rumah ini ditinggalkan? Macam dah lama tinggal kan? Sudah lama tinggal. Tapi dia pakai kunci tau.
Tapi aku fikir kenapa dia tinggal macam 5 biji rumah dia tinggal terus macam tu. Macam mungkin macam kita bincang tadi Syak, punca utama dah kemungkinan apa sungai belakang ni kot. Tapi hang buat apa? Hang kunci lagi. Tu lah. Ini macam bau ubat ni. Ni bau ubat. Yang ni macam bau ubat tak pasti. Ada istro cukup tak? Tapi tak pasti ni ada orang ada kan. Selesai meninjau, semua barang di dalam rumah ini telah diangkat. Berkemungkinan pemindahan telah dirancang lebih awal. Dan faktornya adalah sungai di belakang rumah ini mungkin akan menjadi tinggi apabila musim tengkujuh. Dan dekat sini pun ada cerita saya baca. Jadi lelaki tu cerita daripada Sungai Petani nak pergi ke Nami. Dan saya cerita seringkas je lah. Nanti anda boleh cari balik. Saya akan tak berboling. Nanti anda cari. Dia cerita pasal dia sampai kat sini malam. Ikut mana? Dia suruh ikut mana? Kanan. Oh dia kau sejak tadi tu kan? Kita nak kat sini Syak? Tak sure. Masjid ni? Masjid ni kita tadi. Dan lagi kita akan masuk ke kampung Kura untuk sampai ke Jeniang. Untuk nak menuju ke kampung Kura ni, jalan dia kiri kanan adalah ladang ataupun kebun getah. Jalan dia elok. Jalan dia elok lah Syak. Tak tahu lah. Cuma sunyi kan, memang sunyi. Okay, ni jalan dia. Malam nampak lebih kurang sama. Saya tak pasti adakah jalan ni yang saya lalu pada waktu siang tadi. Tapi saya rasa macam dia. Sebab dia punya petunjuk tu adalah fokus batang ni Syak, ingat? Ya. Betul jumpa betul jalan ni. Pentingnya untuk tengok setiap benda. Lampu pun. Baru. Pentingnya untuk kita tengok landmark. Tu ya. Jalan Supaya kena sentiasa tegak kan. Supaya jadi petunjuk lah kan. Dan ni jalan dia mungkin ada pernah lalu. Tapi bagi yang tak tahu, Nami ni dia dekat dengan kawasan Pendu. Dan kawasan ni kita tahu lah daripada kalau asal usul dia dulu banyak penduduk yang berketurunan Siam. Jadi kalau anda lalu sini mungkin akan ada nampak banyak wat ataupun candi untuk masyarakat Siam. Dan juga anda akan nampak lah kiri kanan iaitu perkuburan Siam. Tapi anda akan nampak lah kubur Siam. Dan kat sepanjang jalan ni ada satu tempat itu kubur lama Siam, Wat Siam. Kami ni banyak orang Siam kat sini ya. Sebab itulah kita boleh nampak Wat Siam ataupun perkuburan Siam. Sepanjang jalan ni ada dalam 2-3. Anda terpaksa lalu seorang-seorang ataupun family atau suami isteri jalan ni yang tak pernah lalu mungkin kita akan fikir patut kau nak teruskan perjalanan. Sebab jalan yang sunyi ni dia agak panjang. Kawasan ni jadi gelap macam ni. Kuari. Ni kuari tu kan. Dia ni kuari tu yang kita berhenti main drone tadi. Allah selamatkan perjalanan anda. Macam nak beritahu sesuatu
tempat ni dia jadi tak membangun sangat, mungkin jumlah penduduk dia tak ramai kot rasa. Kan? Dalam sunyi ni betul dengan hujan gerimis dah kan. Cukup rencah. Tadi pun cakap hujan ni. Hujan rintik. Cukup rencah dah lagi. Kalau explore kat luar ni sekarang. Sini kita rasa kat Rimba Takwa. Ya, hujan. Hujan sini lah. Dia orang masuk hutan. Bahaya. Dah lah. Macam aku cakap, aku tak cerita kan yang kita ada orang pernah nampak kelibat harimau lah. Iyalah, tak cerita. Aku tak cerita. Memang tak cerita lah. Kalau cerita lagi kita tak boleh buat lah. Cerita dulu kerah tu. Harimau lah di bandar. Dah habis explore baru cakap. Tu Rock Village. Rock Village. Oh. Itu adalah Oh, yang tu viral kat TikTok tu. Yang viral kat TikTok Rock Village tu lah. Oh, atas tu. Belah kiri, belah kanan kita ni. Kalau bagi yang pernah pergi mungkin ada satu campsite yang agak popular, Rock Village tu. Dia macam cantik lah, dia nampak pemandangan. So kita tengah lalu ke bahagian bawah ha. Kalau anda duduk kat campsite tu mungkin anda akan nampak macam lembah bawah tu. So ni adalah jalan dia. Okay, kita dah sampai dah penghujung jalan dia. Okay. Kampung Kura. Jalan Jeniang Nami ini boleh dikategorikan sebagai jalan yang seram. Agak susah untuk melihat pengguna melalui jalan ini pada waktu siang, apatah lagi pada waktu malam. Jika Jalan Jeniang Nami dan R&R Gurun dikaitkan dengan perempuan berkebaya merah, terdapat satu lagi jalan yang turut dikaitkan dengan penampakan yang sama. Jalan tersebut ialah Jalan Sintok Padang Sanai yang pernah saya explore 2 tahun lepas. Lokasi jalan ini berada berdekatan dengan Jeniang, iaitu terletak di Pekan Kuala Nerang. Orang tu kena tahu start masuk sikit kan. Start masuk ni. Bahan anda cerita tu kenapa? Ada perempuan. Ada perempuan? Dia bekerja kena merah. Oh sudah. Dari belah kiri ya. Belah kiri? Perempuan kasi merah. Abang tu terkejut kan. Tadi bila cakap minta maaf tadi semua tak bagi jawapan semua. Tapi bila dah sampai ke kawasan jalan yang hutan macam ni, waktu ni dia baru dia bagi respon. Cik ni macam apa Encik? Macam hantu. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون